Di bawah permukaan Laut Chetek ini, terdapat ekosistem paling penting untuk laut kita, iaitu seagrass atau rumput laut. Ia menjadi taska bagi anak-anak ikan, makanan utama dugong, penyu dan menyimpan karbon biru paling berkesan di bumi. Tanpa kita sedar, rumput laut telah menjaga pantai daripada hakisan dan menjadi sumber rezeki untuk komuniti pesisir. Tetapi mengapa kita jarang mendengar tentang rumput laut ini? Kenapa ia jarang dibincangkan seperti hutan bakau atau terumbu karang? Sekiranya kita tidak menyedari kewujudannya, bagaimana kita hendak menyelamatkannya? Rumput laut ialah tumbuhan berbunga laut yang hidup di dasar Chetek. Malaysia memiliki 17 spesies rumput laut, di mana 14 spesies daripadanya adalah di Sabah. Ekosistem rumput laut menyediakan habitat, nursery ikan dan menyimpan karbon biru, penting untuk mitigasi perubahan iklim. Rumput laut menyokong biodiversiti laut. Ia merupakan makanan bagi penyu hijau dan habitat bagi dugong serta invertebrata dan ikan kecil. Ia turut menstabilkan sedimen, menapis nutrien dan membantu keseimbangan ekosistem pesisir. Secara global, rumput laut menghadapi kemerosotan disebabkan aktiviti manusia. Malaysia juga tidak terkecuali dalam masalah ini. Menurut kajian yang telah dilakukan, tren rumput laut menunjukkan penurunan ketara dalam liputan di Sabah sejak tahun 2001 hingga 2005, terutama akibat pencemaran sedimen dan pembangunan pesisir. Tahap kekeruhan yang tinggi mengurangkan penembusan cahaya ke dalam air, sekaligus menjejaskan pertumbuhan rumput laut. Pusat Biodiversiti Sabah atau Sabah Biodiversity Centre berperanan untuk mengeluarkan lesen penyelidikan sumber biologi kepada penyelidik-penyelidik yang melaksanakan penyelidikan di Sabah, di seluruh Sabah, terutama kepada penyelidik-penyelidik tempatan, juga kepada penyelidik luar. Seagrass mempunyai potensi untuk menyumbang blue carbon di Sabah. Kalau mengikut kajian, kandungan blue carbon yang terdapat di seagrass adalah lebih kurang dalam 10 hingga 20% lah. Di Teluk Sulaman Tuaran, Kampung Penimbawan menjadi nadi kepada nelayan kecil yang bergantung sepenuhnya pada hasil laut. Kawasan Chetek di sekitar kampung ini kaya dengan hamparan rumput laut, iaitu padang makanan untuk ikan juvenil, krustasea, moluska serta invertebrata dasar dan tempat anak ikan membesar sebelum ke laut dalam. Namun, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, komuniti di Penimbawan mula merasakan perubahan. Apabila hasil tangkapan berkurangan, kawasan Chetek makin berlumpur dan hamparan seagrass perlahan-lahan menghilang. Mereka mula sedar, tanpa rumput laut, sumber rezeki di hadapan rumah mereka turut berkurangan.
UNAS yang ada sekarang ini memang berkekurangan lah. Kalau dulu tahun yang 60-an punya, memang UNAS ini memang banyak sekali lah. Sehingga nelayan-nelayan pun rasa gembira kerana ikan mereka bertambah banyak menginap di rumput laut lah. Sebelum turun ke laut, setiap misi pemetaan bermula dengan satu taklimat ringkas. Di sini, saintis, NGO dan komuniti nelayan duduk semeja berkongsi pengetahuan, strategi dan keselamatan. Kolaborasi begini amat penting agar pengetahuan tradisional nelayan dapat digabungkan dengan data saintifik bagi menghasilkan impak yang berkesan. Inisiatif pemetaan rumput laut dan aktiviti bersama komuniti ini Yayasan Petronas jalankan bersama dengan SABC, Sabah Biodiversity Centre, dan juga rakan pelaksana kami iaitu Universiti Malaysia Sabah. Kawasan ini dipilih berdasarkan rekomendasi daripada Universiti Malaysia Sabah yang lebih faham dengan keberadaan rumput laut di sekitar shore Sabah. Kawasan ini juga dipilih kerana kawasan ini merupakan kawasan di mana terdapatnya banyak rumput laut dan usaha yang kami lakukan ini adalah untuk meninjau status rumput laut yang ada di kawasan ini sama ada ianya masih ada lagi ataupun telah banyak musnah disebabkan oleh ketidakperhatian kita dalam menjaga alam sekitar. Yayasan Petronas menandatangani MOU dengan Pusat Biodiversiti Sabah dan Jabatan Perikanan pada Julai dan September 2024 bagi melaksanakan program pemetaan rumput laut dan aktiviti kemasyarakatan di Sabah sepanjang 5 tahun. Sebahagian padang rumput laut dan aktiviti kemasyarakatan di Penimbawan mengalami kemerosotan. Untuk memulihkannya, saintis UMS memperkenalkan teknik pemulihan berasaskan gardening, iaitu memindahkan pucuk sihat ke tapak nursery sebelum dipindahkan ke kawasan rosak. Pendekatan ini bukan sekadar menanam semula, tetapi memberi peluang komuniti memahami kitaran hidup ekosistem mereka sendiri. Kesedaran ini perlahan-lahan mengubah cara komuniti melihat laut, bukan hanya sumber rezeki, tetapi warisan untuk generasi seterusnya. Dari segi morfologi rumput laut yang dominan, kebanyakan rumput laut di Sabah ini berbentuk pita ataupun berbentuk bulat daunnya. Bergantung dengan jenis rumput laut tersebut, ada yang mempunyai panjang sehingga beberapa kaki atau hampir 1 meter dan ada juga yang kecil. Rumput laut dapat hidup di kawasan marine di mana ia biasanya dijumpai di kawasan yang terlindung dan kurang arus yang kuat. Akar-akarnya akan memegang sedimen dan ia mempunyai rhizome atau batang yang mendatar yang terletak di bahagian dasar laut yang akan memegang sedimen tersebut dan membolehkan ia tetap di sesuatu kawasan tanpa dihanyutkan oleh arus. Daun-daunnya akan keluar daripada node-node tertentu pada rhizome tersebut atau melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan. Senja di Teluk Sulaman bukan sekadar penutup hari, tetapi tanda kesinambungan hidup. Laut yang sama memberi rezeki buat mereka. Kini menjadi ruang tenang tempat komuniti merenung masa depan mereka. Di sini, hari bermula lebih awal. Laut surut mendedahkan hamparan rumput laut seluas mata memandang. Habitat yang jarang kita peduli, tapi menjadi nadi kepada ekosistem pesisir Sabah. Setiap pagi begini, komuniti dan saintis berkongsi ruang untuk memerhati, mencatat
dan merancang cara terbaik melindungi kekayaan tersembunyi ini. Selepas matahari terbit, hari benar-benar bermula. Nelayan kampung Penimbawan dan agensi berganding tangan bukan hanya untuk menangkap ikan tetapi untuk memulihkan habitat. Bubu tradisional dipasang bukan semata untuk rezeki tetapi sebagai perangkap lestari yang mesra ekosistem. Bersamanya, tokon tiruan yang ditempatkan untuk memberi ruang baharu untuk ikan kecil berlindung dan rumput laut terus subur. Dengan penanaman semula ini, kami harap penduduk komuniti di sekitar ini akan dapat terus memelihara dan menjaga kawasan rumput laut ini. Semoga ianya akan terus menjadi kawasan di mana hidupan laut akan terus membiak dengan lebih baik lagi. Saya rasa gembiralah sebagai wakil daripada penduduk kampung Penimbawan ini mengucapkan setinggi-tinggi jutaan dan terima kasih kepada kedua-dua agensi Petronas dan juga UMS yang telah dengan ikhlas hati masuk di kampung Penimbawan ini untuk membuatkan satu program yang begitu baik sekali, iaitu membuat satu penanaman rumput laut UNAS di Teluk Kampung Penimbawan ini. Dari pesisir Tuaran, perjalanan menuju Pulau Dinawan mengambil masa selama 1 jam. Bagi saintis UMS, setiap ekspedisi seperti ini bukan sekadar rutin kerja, tetapi misi menyelamatkan habitat rumput laut yang makin terhimpit. Di perairan jernih Dinawan, mereka menjejak kawasan baru, memetakan hamparan seagrass yang menjadi rumah penyu, ikan dan kehidupan laut lain yang jarang kita sedari. Pulau Dinawan, lokasi terpencil tetapi penting untuk memahami keseluruhan ekosistem rumput laut Sabah. Di sinilah saintis mencari jawapan untuk masa depan laut. Ini pertama kalilah kami membuat kerjasama dengan Yayasan Petronas. Kami telah menandatangani memorandum persefahaman pada 26 Julai 2024 untuk memelihara seagrass dan memeta seagrass di seluruh kawasan Sabah, di seluruh pesisir pantai Sabah. Di Pulau Dinawan, pemetaan dilakukan menggunakan gabungan drone, GPS dan teknik seagrass net. Transek dilakar, liputan dan kepadatan daun diukur serta parameter fizikal seperti suhu, kekeruhan dan cahaya bawah air dicatat. Pemetaan menggunakan drone dan citra Landsat TM untuk mengenal pasti kawasan tutupan rumput laut di sepanjang pesisir Pulau Dinawan dan pulau berdekatan. Teknik seagrass net digunakan untuk mengumpul data iaitu liputan peratusan, kepadatan, biomasa dan parameter fizikal seperti suhu dan cahaya bawah air. Transek ditarik, titik data dicatat, kawasan daun, ketumpatan hamparan dan kawasan dominan. Semua ini untuk memahami kesihatan seagrass dan bagaimana ia menyokong hidupan marin di sini. Bukan sekadar memerhati, mereka juga memelihara. Anak-anak rumput laut dipindahkan ke kawasan yang semakin gondol. Ini merupakan antara usaha kecil bagi memberi peluang baru kepada ekosistem. UMS menyediakan khidmat nasihat kepada NGOs dan juga agensi kerajaan serta menjalankan penyelidikan untuk menyediakan data-data asas. Kami berterima kasih kepada Yayasan Petronas kerana telah menyediakan dana untuk menjalankan penyelidikan dan juga aktiviti berkaitan dengan masyarakat pesisir pantai dalam meningkatkan kesedaran kepentingan rumput laut. Setiap inci hamparan rumput laut ini diperiksa dari jenis spesies,
panjang daun dan ketumpatan hinggalah kualiti air di sekelilingnya. Langkah pertama ialah mengenal pasti spesies rumput laut. Pulau Dinawan menempatkan lebih 3 jenis utama, antaranya Thalassia hamperchi, Halophila ovalis dan Inhalus acoroides. Setiap spesies mempunyai peranan tertentu. Ada spesies yang menjadi makanan penyu. Ada yang menjadi tempat persembunyian ikan kecil. Data dari Pulau Dinawan akan dibandingkan dengan lokasi lain di pantai barat Sabah. Setiap nombor, setiap spesies akan membawa kita lebih dekat memahami masa depan rumput laut dan masa depan komuniti yang bergantung padanya. Dalam kajian ini, kami menggunakan kamera bawah air di mana kita punya snorkeler dan juga divers. Kita menggunakan kamera ni untuk mendokumentasikan visual bawah laut seperti rumput laut, habitat dan juga makhluk-makhluk ataupun kita panggil sea creatures dalam air, di mana kita cuba mengurangkan gangguan kepada kehidupan laut secara minimum. Kami menggunakan 2 jenis data daripada pendirian jauh, iaitu remote sensing. Yang pertama, kami menggunakan drone, di mana drone ini ambil gambar ataupun image berresolusi tinggi, di mana kita memetakan kawasan rumput laut di kawasan cetek. Dan untuk kawasan yang dalam, kami menggunakan data remote sensing daripada satellite image multispectral, di mana kita akan memetakan kawasan rumput laut secara lebih luas dan lebih dalam daripada kawasan yang cetek itu. Setiap daun rumput laut menyimpan cerita tentang kesihatan laut, dari jenis spesies, kualiti sedimen hingga jumlah karbon yang disimpan di dasar. Bukan sekadar daun hijau, saintis turut meneliti sedimen dasar, warna, tekstur, kandungan organik, yang mana semua petunjuk tentang kesuburan habitat dan kemampuan rumput laut bertahan dalam perubahan arus dan pasang surut. Kualiti air juga diukur dari tahap kemasinan air dan pH hingga oksigen terlarut. Data ini mengesahkan satu perkara penting, iaitu rumput laut adalah antara penyimpan karbon biru terbaik di dunia. 35 kali ganda lebih efektif daripada hutan hujan tropika. Rumput laut merupakan satu kawasan stok karbon yang tinggi yang diketahui, dan ia mempunyai nilai-nilai yang dapat dipasarkan sebagai carbon trading atau perdagangan karbon, dengan syarat kawasan-kawasan tersebut dilindungi dan dapat dikekalkan dalam jangka masa yang panjang. Sebagai entiti NGO, saya berkolaborasi dengan UMS untuk projek yang berkaitan dengan rumput laut lah. Kadang-kadang kita ada kempen rumput laut, sesi webinars, perkongsian dengan orang umum. Kami juga buat aktiviti bersama-sama lah untuk pengajaran, kempen kesedaran dengan komuniti dan sebagainya. Dan juga memberi sokongan teknikal untuk projek penanaman semula. Akan mengajar mereka teknik-teknik untuk macam mana kita ID rumput laut tersebut. Saya juga fokus untuk ekosistem rumput laut tersebut. Kerana kita jaga rumput laut bukan just untuk rumput laut saja. Kita kena jaga ekosistem dia. Kami pun akan kena pasti apa jenis haiwan yang tinggal di sana, apa hubungan dia dengan rumput laut, macam penyu yang suka makan rumput laut, dan juga dugong, di mana dugong hanya makan rumput laut saja. Itulah kami nak bagi kesedaran supaya orang lebih kenal habitat ini. Di sinilah saintis dan pihak NGO menggabungkan ilmu menerusi data moden, bertemu pengetahuan turun-temurun yang menghasilkan gambaran ekosistem yang lebih lengkap.
Dari data spesies hingga karbon biru, setiap ukuran membawa jawapan kepada satu persoalan, iaitu bagaimana kita melindungi khazanah ini, bukan sahaja untuk laut, tetapi untuk komuniti yang hidup daripadanya. UMS bekerjasama dengan Yayasan Petronas dan Pusat Biodiversiti Sabah bagi membina nursery rumput laut. Mereka membuat kajian dan membiak beberapa spesies dari rumput laut. Komuniti tempatan diharapkan dapat mempelajari cara menggunakan alatan saintifik, iaitu dari meter kedalaman ke kamera bawah air, menjadikan mereka sebahagian daripada pasukan penyelidik. Harapan kami di Yayasan Petronas, semoga inisiatif ini akan dapat meningkatkan daya tahan komuniti dalam menghadapi suasana di mana alam sekitar tidak terjaga dan akibatnya kepada hidupan sekitar dan juga sumber makanan untuk komuniti setempat. Di bawah permukaan yang sunyi, tersembunyi rahsia kehidupan. Rumput laut, benteng yang jarang kita sedari. Tetapi tanpa ia, laut ini tidak akan pernah sama. eDNA dia sebenarnya merupakan bahan genetik yang ditinggalkan oleh organisma hidup ke dalam persekitarannya. Sebagai contoh, dalam padang rumput laut, semua terdapat banyak benda hidup termasuk ikan, gastropod atau udang, ketam dan sebagainya, di mana semua benda ini mereka akan melepaskan bahan genetik seperti najis, lendir dan juga sel-sel kulit ke dalam air, di mana benda ini akan larut dalam air laut dan lepas itu benda ini sebenarnya akan jadi satu cap jari genetik untuk spesies tersebut, di mana benda ini akan menjadikan satu buku kehadiran untuk semua spesies yang hadir dan wujud di tempat tersebut pada masa tertentu. Dengan menggunakan metode eDNA ini, kita dapat mengesan semua benda hidup yang berada dan hidup di dalam kawasan tersebut pada masa yang tertentu selama 2 minggu. Di Institut Penyelidikan Marin Borneo, Universiti Malaysia Sabah, seorang penyelidik, Dr. EJ, mengetuai satu usaha penting untuk melindungi ekosistem pantai yang sering diabaikan, iaitu rumput laut. Melalui penubuhan nursery rumput laut, pasukan beliau menanam, memantau dan mengkaji pertumbuhan spesies yang menjadi habitat penting bagi anak ikan, ketam dan dugong. Setiap helaian seagrass yang tumbuh membawa makna besar ke arah menstabilkan dasar laut, menapis air dan menyokong kehidupan marin. Usaha ini bukan sekadar penyelidikan, tetapi ia adalah satu impian yang nyata bagi memulihkan ekosistem pantai Borneo demi generasi akan datang. Seagrass ataupun rumput laut ataupun di Sabah ni kita panggil unas lah. Unas ni sebenarnya penting juga untuk dijadikan sebahagian daripada aquaculture sebab dia penting untuk climate mitigation ataupun dalam kata lain kita nak melihat kepada perubahan iklim ini pentinglah untuk ada kita tanam seagrass ni ataupun rumput laut sebab rumput laut ni dia boleh buat carbon cycling. Sama ada in terms of simpanan ke ataupun apa-apa proses yang melibatkan karbon lah. Dan juga seagrass ni penting untuk tempat hidupan ikan. Salah satu jugalah, jadi bila kita buat aquaculture, bila kita libatkan dia dalam aquaculture, dia juga menyumbang kepada aquaculture ikan. Kami berharap dengan adanya usaha untuk memelihara dan memulihara kawasan rumput laut ini dan kebersamaan dengan komuniti untuk menjaga alam sekitar, ia akan dapat membantu komuniti untuk lebih berdaya tahan bukan sahaja dalam menghadapi krisis alam sekitar tetapi juga dengan adanya sumber makanan yang lebih terjamin untuk penduduk di sini. Rumput laut adalah antara penyimpan karbon biru terbaik di dunia, iaitu 35 kali ganda lebih efektif daripada hutan-hujan tropika. Ia menjadi sumber makanan penyu, tempat persembunyian kuda laut, tempat ikan membiak. Ia bukan sekadar dasar laut, malah
ia adalah masa depan komuniti pesisir. Jika kita mahu laut kembali subur, jika kita mahu generasi seterusnya merasai nikmat yang sama, kita mesti menjaga rumput laut bermula dari sekarang.